Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. طيب، هل تسمعون صوتي واضح أو غير واضح؟ Ada. طيب، Ada. إن شاء الله في هذا اليوم نعمل محاضرة تعويضية. لو في مجال نتكلم موضوعين، يعني الإجماع والقياس. طيب إن شاء الله. طيب الآن ننظر إلى الإجماع. ما المقصود بالإجماع؟ طيب، الإجماع لغة كما عرفتم، لغة بمعنى العزم والاتفاق، يعني kesepakatan. kesepakatan العزم والاتفاق. طيب، maksud al-azam di sini ialah mithlu qala Nabi SAW. Ittifaq ni kesepakatan, azam ni ialah keteguhan, keazaman. Qala Nabi SAW fi bab siyam, la siyama liman lam yujammi' siyama min al-lail. Kita la siyama liman lam yujammi' siyama min al-lail. Tidak tidak sah puasa bagi orang yang lam yujammi' di sini maksudnya ialah la ya'zim alaih, yang orang yang tidak berazam untuk berpuasa mula pada malam. Jadi dia tidak niat dan tidak berazam untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya. Itu maksud lam yujammi' tadi. Taib, al-azmu. Taib, thumma istilahan bermakna ittifaqu جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. Jadi kesepakatan keseluruhan semua mujtahid yang terdiri pada umat Islam dalam zaman-zaman yang tertentu terhadap hukum syarak selepas pada kewafatan Nabi SAW. طيب. وهو بهذا المعنى لا يتصور حصوله إلا في أكثر من واحد. Ijma' ni tidak berlaku melainkan dia lebih daripada seorang. Sekumpulan daripada ulama yang beristihad terhadap sesuatu perkara. طيب، الآن حجية الإجماع. طيب، هل يمكن أن نحتج بالإجماع؟ طبعا، لأن الإجماع يعني من الأدلة المتفق عليها. طيب، إذا انعقد الإجماع بشروطه كان دليلا قطعيا لا تجوز مخالفته. طيب، حجة قطعية هنا، دليلا قطعيا هنا بمعنى حجة قطعية ملزمة للمسلمين. دليلا قطعيا di sini ialah hujjah qat'iyah mulzimatun lil muslimin. Hujjah yang pasti, hujjah yang tidak boleh dipertikaikan lagi, yang menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk mengikuti ijma' tersebut. Baik, walakin asasul ijma' huwa Quran wa sunnah. Ini tak larilah daripada Quran dan sunnah. Sebab itu kena belajar ijma'. Kenapa? Kerana untuk mengelakkan zaman hari ini ialah untuk mengelakkan kita daripada terjebak dengan ajaran sesat. Sehingga mungkin kita jumpa orang yang ijma' kata tak wajib sembahyang Jumaat. Itu daripada mula-mula kita pada awal, kalau mungkin ikut kumpulan begini memang dah tahu dah kumpulan sesat. Jangan duk kita teruskan. Baik. Idzan misal ala al-ijma', yakni min al-kitab, di Al-Quran contohnya al-ijma' ala hurmatin nikah. Itu contoh ijma' ala hurmatin nikah. Jadi daliluhu min al-Quran. Kadzalika hurmatun nikah bil jaddat wa banatil aulad. Itu mahram-mahramnya, ya, wanita-wanita yang haram dikahwini. Itu semua ulama ijma'. Baik, wa kadzalika min as-sunnah, ijma' berdasarkan pada sunnah ialah al-ijma' ala i'ta'il jadda as-sudus fil mirath. لأن الرسول أعطى الجدة السدس. الإجماع على إعطاء الجدة. Jadah ni nenek-nenek, kan? Ijma' terhadap dalam bab warisan memberikan kepada jaddah
sudus, 1/6 daripada miras. Kerana Nabi lakukan. Dia tak ada dalam Quran. Walakin Nabi SAW a'tal jiddata as-sudus. Baik, wa kadzalika ijma'us sahabah ala butlan zawajil muslimah bighairi muslim. Tak sah terbatalnya perkahwinan seorang wanita muslimah dengan kafir, orang yang bukan Islam, dengan orang dan muslim, orang kafir bukan Islam. Wa ijma'uhum ala sihhatin nikah min ghairi mahrin musamma. Itu juga ijma' terhadap sahnya nikah min ghairi mahrin musamma, tanpa mahar yang disebut, tanpa menyebutkan berapa kadar maharnya, sah nikah tersebut. Ini contoh-contoh kita kata ijma' yang telah berlaku. Kazalika fi zamanina al-yawm, yani fi qadiyat halal al-ijma' ala hurmati syahmil khinzir wa lahmihi. Al-ijma' ala hurmati syahmil khinzir wa lahmihi. Dalam Quran hanya sebut lahmun, tapi syahmun ni, lemak khinzir juga termasuk dalam pengharaman secara ijma' ulama. Sebab itu semua tajuk-tajuk yang membuat assignment, la budda alaikum an tarji'u ila kitab al-ijma'. Jadi ijma' Ibn Munzir tu salah satu daripada kitab ijma' yang boleh kita rujuk. Baik, ijma' yakni al-mujtahidin al-mu'asirin, مثلا ijma'u ala hurmati tamthilin nabiy sallallahu alaihi wasallam wasairil anbiya'i war rusul. Contohnya ijma' haram tamthil yang melakonkan watak Nabi SAW dan juga watak-watak para nabi dan juga para rasul. Ini berlaku ijma'. Siapa nak buat filem dan sebagainya, filem Muhammad the Last Prophet ke, tentang Moses dan sebagainya, maka tidak boleh melakonkan tamthil, haram, hurmatu tamthil, watak-watak Nabi ni. Itu di antara contoh-contoh ijma' yang berlaku bermula daripada zaman Nabi SAW hatta ulama ilmu asirin. Baik, nuwasil. Dalil ala ijma' yakni man yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam وساءت مصيرا. طيب، كذلك حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب، والآن ما هي شروط الإجماع؟ الإجماع له شروط. طيب، أولا كما قرأنا في المعنى الاصطلاحي للإجماع قبل قليل، أولا حصول الاتفاق berlaku kesepakatan. طيب، ما المقصود من هذا؟ بمعنى أن تتفق الآراء وتشترك في القول أو الفعل أو التقرير ولا يوجد ضمنه مجتهد مخالف. Bila sebut berlaku kesepakatan ni, maknanya dalam perkataan, dalam tindakan, dalam pengakuan, tidak ada mujtahid yang mukhalif litilkal ara. Fa in khalafa wahidun minhum wa lam yuwafiq lam yatahaqqaq al-ijma'. Bila salah seorang daripada ulama ini, seorang daripada mujtahid ini, dia berselisih dalam tidak bersetuju dengan perkara tersebut, maka tidaklah dinamakan ijma'. Baik. Jadi al-maqsud min ittifaq ni, siapakah yang ittifaqnya? Ulama mana yang kita boleh angkat sebagai kita kata mewakili hari inilah, dalam konteks hari ini mewakili negara kan. Di Malaysia pun ada minal ulama. Kalau tingkat negeri kita ada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri, ulama lah tu. Kalau di peringkat kebangsaan di Malaysia ni ada MKI, Majlis Kebangsaan Islam. Apabila berlaku isu-isu yang berkaitan dengan syariah, hukum yang perlukan kepada penetap hukum, maka yajtami'una wa yatasyawaruna. Baik. Jadi di peringkat global pula, peringkat antarabangsa pula, maka min hunaka mandub, wakil min ulama Malaysia, mandub yakni wakil minhum
yadhhabuna ila majma' al-fiqh al-islami. Sekarang ni ada majma' fiqh al-islami, peringkat antarabangsa. Dan di situ terhimpunnya ulama-ulama seluruh dunia. Jadi contohnya dalam satu isu yang melibatkan isu global ni, maka ulama Malaysia pun berkumpul dan semua bersetuju. Maka yang dilantik tu setujulah. Yang tak lantik ni kita tak boleh kira. Yang tak lantik ni kita tak kira walaupun dia persatu ulama tapi tidak diiktiraf. Ni kita ambil yang diiktiraf oleh waliul amri lah, yang mewakili. Baik, jadi semua ulama yang lantik ni bersetuju dengan satu keputusan, kemudian dibawa ke peringkat Majma' Fiqh Islami. Jadi di sana dipersyaratkan, diputuskan dan semua ulama, semua negara bersetuju. Maka itu adalah contoh ijma' yang berlaku pada zaman hari ini. Jadi al-ijma' laisa faqat fi ahd ar-rasul wa sahabah, lakin ma zala yastamir fi zamanina al-an. Baik, al-maqsud bi jami' al-mujtahidin, yani maksudhu la yakfi ijma' ahli al-Madinah atau ahli al-Haramain. Bukan sekadar ijma' yang diputuskan ulama Madinah, ulama Haramain, kan, atau ahli al-ijtihad fi Malaysia faqat. Dia tak kira. Jadi semula usul ittifaq ni daripada semua ulama mujtahid daripada seluruh dunia. Baik. Thaniyan, kaunul mujtahidina min ahli al-ijtihad. Itu yang syarat kedua. Maksudnya tidak semua orang melakukan ijma'. Jadi al-mujtahidina min ahli al-ijtihad. Bermakna an yakuna al-mujtahiduna min ahli al-ijtihad wan nazar. Orang yang berkelayakan untuk proses ijtihad dan juga meneliti hukum syarak ni, wa bidzalik fayakhrujul awam fala ibrata bi khilafihim aw ijma'ihim. Orang awam yang tidak mencukupi syarat-syarat ijma', syarat-syarat mujtahid, tidak, kalau dia bangkang pun tidak termasuk dalam perkiraan tersebut. Fayakhruj al-awam fala ibrata bi khilafihim aw ijma'ihim. Wal mujtahid, man huwa al-mujtahid? Dan huna ta'rif al-mujtahid. Wal mujtahidu huwa al-'arifu bi masail al-fiqh wa adillatiha. Al-'arif, al-'alim, orang yang faham, yang mulim, kita mulim. Yang mulim. Alim, 'arif bi masail al-fiqh wa adillatiha wa turuq istikhraj al-ahkam min nususiha. Jadi kita ni kalau belajar usul fiqh itu salah satu daripada syarat. Syarat-syarat lain tidak termasuk, maka tidak boleh lagi menggelar ijtihad. Dalam mesyuarat sebagainya, contoh kita buat mesyuarat dengan kawan-kawan kita, kita kata kita berijtihad sekian. Itu bukan ijtihad, itu pandangan. Baik. Wa hunaka aidan syurut. Ishtarata al-ulama'u fil mujtahid umuran. Ini secara ringkaslah. Syarat-syarat ni perlu dipenuhi oleh mujtahid ni. Banyak lagi syarat-syarat, tapi disebutnya sudah 4 saja. Baik, minha ahammuha. Yang terpenting ada 10 syarat disebut. Jadi yang penting 4 syarat ni. Pertama ialah al-ilmu bil Quranil Karim. Mal maqsud bil ilmi bil Quranil Karim? Hal mujarrad al-hafaz atau mujarrad qira'ah hakaza? Baik, bermakna wa bidzalik bi an ya'rif al-Qur'ana al-Karim lafzan wa ma'nan. Sekira-kira kalau orang letakkan Quran palsu dekat dia tahulah mana ayat, walaupun dilagukan ke sebagainya, dilagukan dengan lagu macam mana, lagu orang tilawah Quran tu, tapi dia tahu itu adalah, dapat bezakan daripada Quran palsu dengan Quran yang betul. Kalau yang tu pun tak dapat tahu, maka tak sampailah peringkat mujtahid tu. Lafzan wa ma'nan. Wa la yushtarat al-ittila' ala kulli al-Quranil Karim. La yushtarat, dia tak perlu dihafaz. Tapi dia tahu ayat tu ayat Quran ataupun tidak. Dan dia tahu surah mana, ayat tu tentang apa. Walakin yanbaghi ma'rifata ayatil ahkam fiha. Tidaklah semua perlu dia hafal, tapi cukup sekadar dia ma'rifat ayatil ahkam. Ayat-ayat hukum yang ada dalam Quran. Ayat hukum ni ada sekitar dalam 555 ayat. Mungkin kita ni 1-2 ayat je, kita pun tak habis baca tafsir, kan. Jadi sekurang-kurangnya dia belajar tentang tafsir ayatul ahkam semua sekali, kan. Wa ma'rifatu mawadhi'iha wa ma'aniha wa ahkamiha. Bukan sekadar dihafaz, tapi dia juga tahu
maksudnya tafsirnya hukum hakam yang berada di bawah ayat-ayat tersebut. Itu dia antara syarat dilonggarkan sikit lah. Kan zaman dulu memang ulama mujtahid ni dia menghafaz kan. طيب وكذلك معرفة ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم هذا مهم جدا لماذا؟ لأن بعض الأحيان نقرأ القرآن ولولا نعرف أن هذه الآية منسوخة هذا مشكلة. Macam kita bincang itu tentang ayat tahrim al-khamar. Hunaka thalathata marahil. Ada 3 peringkat pengharaman khamar ni. Jadi kalau kita tak faham, jadi kita akan katakan khamar itu, maisir itu adalah harus. Sedangkan ayat tersebut, ayat yang telah pun mansukh. Kan? Ayatnya kekal, tapi hukumnya telah dimansukhkan. Sebab itu kepentingan belajar nasikh dengan mansukh itu. Hada min syurut al-mujtahid. طيب ثانيا العلم بالسنة الشريفة. ما المقصود منها؟ طيب وذلك بالاطلاع عليها سندا ومتنا. Sanad ialah sanad jalur periwayatan, matan ialah matan hadis tu. طيب ومعرفة معانيها وأحكامها ولا يشترط معرفة جميع السنة. Tidaklah disyaratkan dia semua hadis-hadis dalam sunnah sitah itu dia tahu, tidak kan. Walakin la budda min ma'rifati ahadits al-ahkam. Betul juga. Hadis ini yang dalam hadis ni ada hadis yang Nabi cerita macam-macam lah. Ada berbentuk nasihat, ada yang berbentuk irsyad, ada yang bentuk targhib wa tarhib. Tapi cukup untuk najib mujtahid ni dia kena belajar yang hadisul ahkam. Hadisul ahkam. Dulu ada di fakulti syariah ni ada hadisul ahkam, sekarang dah tak ada dah. Jadi kita pun dah tak cukup syarat. Lepas tu saya minta kamu dalam tajuk-tajuk yang kamu cari tu, kamu cari hadis ni. Rujuklah kitab-kitab yang hadis ahkam, contohnya Subulus Salam ke, kitab Bulughul Muram ke, kitab Nailul Autar dan seumpamanya. Supaya kita tahu apa perbahasan ulama dalam hadis yang kita rujuk itu. Bukan sekadar letak hadis kemudian habis. Kalau boleh kita nak mendalami hadis tu. Apa maksudnya? Sebab itu akan berkaitan dengan bidang kita. Okey? Hadithul ahkam. Wa ma tashtamilu alaihi min inarah. Habis dah. Okey. Wa ma tashtamilu alaihi min ahkamin fiqh wa fiqh. Apa hukum hakam yang berkaitan dengan perkara atau hadis tersebut. Baik. Thalithan al-ilmu bil-ijma'. Al-ilmu bil-ijma'. طيب وذلك بمعرفة مواضع الإجماع ومسائل الفقهية خارج دائرة الخلاف والنزاع كي لا يفتي بخلاف الأمة. Kenapa dia tak perlu tahu ijma'? Supaya dalam membuat keputusan dia tidak terkeluar daripada perkara yang telah pun diputuskan secara ijma' oleh ulama. Jadi bila yang melibatkan serta ijma', kita tak boleh melanggari ijma'. Kita nak buat ijma' baru, salah. Benda ijma' ni tidak boleh dilanggar lagi. Falidhalik la budda lana an naqra ala al-aqal al-ijma'. Kita ijma' Ibn Munzir, saya dah bagi link lah. Jadi tengoklah, dan mungkin boleh tengok juga ijma' yang lain dalam bab solat dan sebagainya. Kalau terjumpa orang-orang yang fatwakan berlainan dengan ijma', itu maksudnya orang yang sesat. Dia pun kumpulan sesat ni pun tak pernah belajar pun kitab ijma'. Jadi bacalah kitab ijma' yang saya bagi tu. Baik. لأن الإجماع حجة يجب اتباعه ويمنع مخالفته. Kita tak boleh bercanggah dengan ijma'. Itu syarat yang ketiga bagi mujtahid. طيب رابعا ما هو شروط المجتهد؟ العلم باللغة العربية. Fahaman terhadap bahasa Arab. وذلك بأن يكون ملما. Apa makna muliman? Mulim ni maknanya dia betul-betul menguasai بعلوم اللغة التي يفهم بها النص الشرعي فهما صحيحا وسديدا. Mana nak letak barisnya, mana nak baca mubtada khabarnya, kemudian kan baca faham, kemudian belajar juga tentang ilmu balaghah, ilmu ma'ani yang lain. Jadi ini membantulah dari segi pemahaman kepada kitab. Macam kita belajar kitab orang kita syariah, syariah industri halal. Kalau dalam bahasa teks fiqh ni dia ada bahasa lenggok bahasanya yang tertentu.
Jadi kalau boleh faham kan, teks surah tu amat bagus. Itu kunci kepada kekuatan kita lah, yang tak ada pada orang lain. Tanpa kita boleh menguasai teks turas tu, insya-Allah. Siapa yang dapat menguasai teks turas, fiqh ni akan menjadi rujukan lepas ni. Sebab tu saya kena banyak biasakan membaca teks-teks turas ni. Yang kita baca sekarang ni ialah banyak teks yang moden. Okey. Sadidan, dia baca yang betul-betul faham. Wala yustarat at-tabahhur fiha. Tak perlulah terlampau jadi hebat macam Imam Syafi'i kan, macam pakar-pakar bahasa kan. Walakin yanbaghi tahsil ad-darajah al-wusta allati takfihi fi fahmi nusus asy-syari'. Cukup sekadar bila kita baca kita boleh faham nusus, nas-nas syarak kan, nas-nas Quran, hadis kita boleh baca. Boleh faham dengan fahaman yang betul. Itu maksudnya dengan kefahaman bahasa Arab. Baik, ada 10 syarat tapi dia sebut sini ada 4 saja. Kemudian kita pergi kepada syarat yang berikutnya untuk ijma', sambung balik. Kaunul al-mujma'ina, benda yang diijma'kan itu ialah min ummatin Muhammad. Al-mujma'ina min ummatin Nabi SAW. Wal muradu anna al-ijma' yakunu min ummatin Nabi SAW fala ibrata li ijma'il umam as-sabiqah. Ijma' oleh umat-umat terdahulu tidak diambil kira. Awil lahiqah. Sabiqah awil lahiqah. Lahiqah ni akan datang. Min ghairi ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna ummat Rasuli sallallahu alaihi wasallam hiya al-mukhtassah bil ismah. Apa maksud mukhtassah bil ismah? Kan Nabi kata la tajtami'u ummati ala dhalalah. Ismah ni ialah terpelihara daripada alil khata' duna ghairiha. Sebab tu Nabi kata la tajtami'u ummati ala dhalalah. Dan ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama ni bukanlah untuk kesesatan, tapi untuk kebenaran. Jadi hukum hakam ijma' ni ismah, terpelihara daripada kesalahan. Kalau ijtihad tu lain. Tapi kalau ijma' ni dia tak ada benda yang untuk keburukan. Semuanya untuk maslahat. Okey. Wa fiha warada luzumul ittiba'. Sebab tu kita kena ikut ijma'. Kena patuh dan juga wajib mentaati benda yang terputus ijma', kerana Nabi kata la tajtami'u ummati ala dhalalah. Baik, thumma kaunul ittifaqu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ialah ijma' ni mestilah berlaku selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bermakna anna al-i'tidada bil ijma' wa hujjiyatihi, anna al-i'tidada bil ijma'i wa hujjiyatihi wa i'tibaruhu innama yakun ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وبذلك فلا عبرة بالإجماع الحاصل خلال حياته عليه الصلاة والسلام لأنه إن وافق فالحجة في موافقته. Ijma' ni tidak dikira sesuatu yang diputuskan ke ditetapkan pada zaman Nabi. Kenapa tidak berlaku pada zaman Nabi dan mesti ba'da wafatin Nabi? Kerana in wafaqa, kerana kalau Nabi persetujui dengan benda tersebut, maka fal hujjah fi muwafaqatihi. Jadi benda tersebut wajiblah diikuti. Dianggap sebagai secara hadis kan. Baik. Yang sebab tu ba'da wafatin Nabi. Wa in khalafa, yani wa in khalafa fala ibrata lil ijma' al munaqid. Sekalipun contohnya kalau sahabat ini dia berijma' dalam sesuatu perkara, kemudian Nabi khalafa. Nabi menyalahi apa yang diputuskan oleh para sahabat tersebut. Jadi tidak boleh dihukum tersebut kira sebagai tergugur, terbatal. Fahuwa an-nabiyyu al-ma'muru bi tabligh at-tashri'. Nabi adalah sultatut tashri'. Kita kata orang yang penetap tashri' berdasarkan daripada wahyu daripada Allah SWT. Sebab tu al-ijma' la budda min an yakuna ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, thumma thalithan kaunul ittifaqu fi 'asrin min al-'usur. Ittifaq ni bukan saja berlaku pada zaman dulu. Setiap zaman dia akan berlaku. Walaysa al-muradu bi ijma'il mujtahidina fi kulli al-'usur hatta yaum al-qiyamah. Bukanlah bermaksud ijma' tu mula pada zaman Nabi sampailah nak kumpulkan ulama-ulama semua sekali ni.
Mustahil lah kan, sebab ada yang dah meninggal dan sebagainya. Jadi maksudnya sini ialah pada zaman-zaman tertentu. Contoh pada zaman kita ni, siapa lagi kita kata mustahid yang masih ada. Kan? Itulah yang dilantik, yang diberi tauliah, itu kira sebagai wakil ulama daripada zaman kita. Baik. Wa innamal muradu bi an yaqa' al-ijma' fi 'asrin mu'ayyan min 'usur, yakni min ulama'i mujtahidin fi mas'alatin fiqhiyyah mu'ayyanah. Dan mereka ni pula putuskan dalam masalah fiqh yang tertentu. Sebab ini dalam masalah fiqh tertentu. Wal muradu humul mujtahiduna al-mawjuduna waqtun nazilah. Iaitulah mujtahid yang masih lagi hidup, yang masih lagi ada pada ketika mana berlakunya nazilah. Nazilah ni ialah isu tersebut. Macam sekarang ni, isu apa orang bincang sekarang ni? Isu tentang vaksin ke, isu tentang tadi tu, boleh tak melakonkan watak Nabi ataupun watak para Nabi dalam berlakon, ataupun apa-apa isu yang melibatkan seluruh umat Islam ni, ya. Jadi ketika isu berlaku, mujtahid tersebut masih lagi ada. Okay. Wal murad bil asli huna huwa asli ijtihad fi waqtin hudusin nazilah bimusyarakati al-mujtahidin fiha bi'a'ta'i hukmin syar'iyyin fiha. Jadi apabila berlaku sesuatu isu tersebut, maka masing-masing ulama yang berstatus ijtihad ini memberikan ibda'i ara'ahum, ibda'i ra'yihim, memberikan pandangan mereka, hukum syarak terhadap perkara tersebut. Kita sekarang ni banyak isu. Isu contohnya seperti sebut mungkin tentang kita ada artificial womb, kan, rahim buatan. Rahim buatan tu boleh tak boleh? Dulu ada tentang ibu tumpang boleh tak boleh. Jadi benda-benda yang akan berlaku inovasi lah dalam kehidupan ni, dah perlukan kepada penetapan hukum syarak. Maka diputuskan oleh ulama-ulama majma' fiqh Islami, yang peringkat global lah. Okey. Wa mata ittafaqu ala hukmi syar'iyyin ma, kalaulah mereka bersepakat terhadap sesuatu hukum syarak, hasal al-ijma'u asbaha hujjatan yajibu ittiba'uhu. Maka kalau telah diputuskan dalam satu perkara, maka jadilah ketetapan tersebut sebagai satu ijma' yang wajib diikuti oleh semua umat Islam. Wala ibrata biman balagha darajat al-ijtihad ba'da husul al-ijma' wa arada an yukhalifa hukm al-ijma'. Dan tidak diambil kira di sini ialah sesiapa yang mencapai tahap taraf ijtihad selepas berlakunya ijma' tersebut, dan tiba-tiba dia nak khilafkan, dia nak mukhalif dengan hukum ijma' yang telah diputuskan. Itu tidak diambil kira. Contohnya dalam keputusan, kita kata satu isu yang berlaku tu, kan, ketika mana nak diputuskan hukum tersebut, ulama-ulama ni dah sepakat semua dah. Dah sepakat, dah tetapkan keputusan. Tiba-tiba yang seorang ni dia jadi mujtahid tu, dia mencapai taraf ijtihad selepas mana ketetapan ijma' tersebut berlaku, dan dia lepas tu dia tak setuju dengan ijma' tersebut, itu tidak diambil kira. Syaratnya ialah mawjudun waqtu hudusin nazilah. Okey. Bal yajib alaihi ittiba'uhu walau kana ahlul ijma' alladhina in 'aqada bihim ma zalu ala qaidil hayah. Bahkan mujtahid yang baru ni, yang baru menjadi mujtahid selepas mana ijma' diputuskan, itu dia wajiblah mengikuti putusan yang telah ditetapkan, walau kana ahli ijma' alladhina in 'aqada bihim ma zalu ala qaidil hayah, walaupun ulama-ulama yang memutuskan ijma' tersebut masih lagi hidup ketika mana dia berbangkang seperti tersebut. Jadi tidak diambil kira lah. Ijma' ni hanya diambil kira kepada orang yang mujtahid yang ada ketika mana membuat keputusan ketika mana hukum tersebut berlaku. Okey, boleh faham lah cakap ni? Baik. Wa akhiran, kaunul ijma'u ala hukmin syar'i. Satu lagi, ijma' ni berlaku dalam hukum syarak saja. Bermakna anna mawdu'al ijma'i al-umur ad-diniyah wa ma yata'allaqu biha min ahkam syar'iyyah. Hukum syarak ni ialah hukum syarak berkaitan dengan perkara-perkara agama. Bukan hukum fiqh lah, ahkam syar'iyyah yang berkaitan dengan akidah ke, atau berkaitan dengan
fiqh ke, kan? Wabidzalika fayakhruj al-ittifaq ala al-ahkam al-lughawiyah. Lughawiyah ni diputuskan oleh ulama bahasa lah. Ijma' ni bisa berlaku dalam hukum syarak saja. Awil qadaya tibbiyah, ataupun hal-hal perubatan, kecuali perubatan yang memerlukan kepada ketetapan hukum syarak. Itu juga dianggap sebagai hukum syarak lah. Tapi kalau tentang kita kata cara nak bedah sebagainya, cara nak bedah prosedur, itu tak termasuk dalam hukum syarak lah. Okay? Yang kita masuk ni contoh dalam bab-bab tadi tu, penggunaan vaksin dan sebagainya, dia boleh bagi hukum syarak, maka dia berkait sebagai hukum syarak juga. Awil aqidah atau siasiyah. Okay? Ini pun siasiyah juga. Kalaulah berkait hukum siasah itu dengan hukum syarak, perlu diputuskan hukum syarak, maka terlibatlah. Tapi kalau sekadar macam mana cara nak mengundi, cara nak pilihan raya, itu tak termasuklah, sebab dia politik semata-mata. Baik. Wal'an khalasna min syurut al-ijma'. Hatta al-an hal ladayikum soal? Boleh faham semua? Baik, satu lagi berkaitan dengan hukum syarak ni ialah kita umur ad-diniyah ni, dia berkaitan dengan sesuatu yang perlu diputuskan hukumnya. Contohnya kal wujubu wal hurmatu wan nadbu wal ibahatu wa nahwu zalik. Kan, ataupun mani' ke wada'in tadi, mani' itu dia belajar tu ni, mani' kan, ada sihhatu wal butlan. Itulah maksudnya hukum syarak. Baik, hatta al-an wadih. Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada yang berikutnya. Kalau Ustaz, ittifaq dengan ijtima' tu, ittifaq dengan ijtihad tu sama ke? Macam mana? Ittifaq dengan ijtihad. Okey, ittifaq dengan ijtihad dua benda yang berlainan. Ittifaq ialah kesepakatan. Dalam ijma' ni dia berlaku sepakat. Ijtihad ialah proses yang lahir daripada mujtahid. Bila mujtahid itu dia berijtihad, itu adalah ijtihad dia. Kan? Ijtihad dia. Kan? Dia nak berijtihad, dia cari dalil dan sebagainya, dia ijtihad, kan? Satu hukum. Tapi kata ittifaq ni, ijtihad, mujtahid-mujtahid yang ramai ni yang telah berijtihad ni, masing-masing ni, maksudnya dalam bahasa mudahnya, ijtihad mereka ni dikumpulkan dan semua sepakat terhadap ketetapan tersebut. Berlakulah ittifaq. Boleh faham, kan? Jadi ijtihad ialah proses. Ijtihad ada proses sebelum ittifaq. Dah ada ijtihad, barulah mereka berbincang, dan kalau semua bersetuju, itu adalah ittifaq, ijtima', kesepakatan. Boleh? Okey, baik. Terima kasih, Ustaz. Okey. Wal'an nantaqil ila anwa' al-ijma'. Jadi ada hunaka al-ijma' sharih wal ijma' as-sukuti. Baik, apa makna ijma' sharih? Ijma' yang jelas. Yang jelas, apa maksud jelas? Wa huwa an yattafiqa mujtahidul 'asri ala hukmin waqi'ah. Ittifaq, kesepakatan semua mujtahid pada zaman tersebut terhadap sesuatu hukum dan terhadap sesuatu isu. Yakni biibda'i kullin minhum ra'yahu. Biibda'in kullin minhum ra'yahu sarahatan. Semua mujtahid yang ada itu, dia ibda' ra'yu, dia menjelaskan. Mereka ni menjelaskan tentang masing-masing masing-masing menjelaskan pendapat secara jelas. Tak ada yang sembunyi. Semua dia keluarkan kenyataan. Ni pendapat mereka. Ai inna kulla mujtahidin yasdur minhu qawlun aw fi'lun, yasdur minhu qawlun aw fi'lun yu'abbar sarahatan an ra'yi. Jadi kalau ada mujtahid, maka mereka ni mengeluarkan pendapat mereka ataupun yang berbentuk tindakan yang mana yu'abbir sarahatan an ra'yi. Jadi yang mana dikeluarkan kenyataan ini menjelaskan secara pasti pandangan mereka dalam perkara tersebut. Jadi kalau zaman sekarang ni dia buat kenyataan lah, press statement ke, ataupun kalau dalam mesyuarat di Majma' Fiqh Islami, kullu minhum yubdi ara'hum, semuanya bercakap. Semuanya tidak ada yang diam dalam isu tersebut, sehinggalah mereka dapat satu keputusan yang solid, kan? Itu kita qat'iyah. Jadi hadha an-naw' hujjatun qat'iyyatun la tajuzu mukhalafatuhu. Baik, faham?
Itu adalah ijma' yang sharih, ijma' yang jelas. Baik, an-naw'u tsani huwa al-ijma' as-sukuti. Bermaksud wahwa an yubdiya ba'dul mujtahidil 'asri ra'yahum sarahatan fil waqi'. Jadi ada mujtahid yang pada zaman tersebut, tapi sebahagian saja yang mengeluarkan kenyataan secara jelas dalam isu yang sedang berlaku itu. Wa yaskutul baqiyah, tetapi yang lain, sebahagian yang lain diam. Fala yunkiruna sarahatan wa la yuwafiquna sarahatan. Tapi mereka diam, tapi tidaklah membangkang secara jelas dan juga tidak menyatakan persetujuan mereka terhadap apa yang telah diputuskan oleh sebahagian ulama yang lain. Itu disebut sebagai ijma' sukuti. Boleh ya? Baik. Wa qad ikhtalafa fi hukmi hadha an-naw'. Jadi dalam yang kedua ni, ijma' sukuti ni dia ada khilaf dalam kalangan ulama. Baik. Yang kata yaskut al-baqiyah ni zaman hari ni ialah ma'a adamil mani' min ibda'ir ra'yi. Tidak ada sebarang kekangan untuk mereka menyatakan pandangan, tapi mereka senyap. Macam hari ni kalau kita nak katakan ada kekangan, contoh macam mana? Kita semua negara ada keluarkan kenyataan, boleh secara internet dan sebagainya, pamerkan dalam posting web, surat sebagainya. Tapi dia tak buat benda tu. Tak ada halangan, tapi dia hanya dia diam je. Kalau kita ambil dalam konteks negara kita ni, kalau berlaku mesyuarat di kalangan para mujtahid atau mufti yang ada di negara kita, jadi kalau kata ijma' sharih itu ialah semua bercakap lah. Semua mufti 14 negeri semua bercakap. Kan yang kata sukuti ni ialah, kalau kita sukuti ni ialah kalau ada 14 okey, dengar tak suara dia? Dah termute dah tadi. Nah. Okey, baik. Dia tak bergerak ni. Sekejap. Okey, mana dia? Dia tak bergerak tempat ni. Sekejap Okey, baik sini. Baik, itu adalah ijma' sukuti. Jadi hunaka khilafun baina ulama fi hadha, fa dhahaba asy-Syafi'iyyah Syafi'i wal Malikiyah ila annahu laysa bi ijma'. Ijma' sukuti ni yang kedua ni ialah pada pandangan mazhab Syafi'i dan juga Malikiyah, laysa bi ijma'. Wala yu'addu hujjah dhanniyah, wala yu'addu hujjah dhanniyah. Dan tidak dianggap sebagai hujjah dhanni yang boleh diikuti. Okey, hujjah mereka ialah ada satu kaedah fiqh sebut la yusabu ila sakitin qaulun is la yajuzu taqwiluhu ma lam yaqul. Kaedah ini sebut la yusabu ila sakitin qaulun. Tidak boleh dinisbahkan kepada orang yang diam itu terhadap persetujuan mereka dalam sesuatu perkara. Itu kaedah fiqh. Jadi orang yang diam ni tidak boleh dianggap dia bersetuju dengan isu yang dibincangkan. Jadi ijma' sukuti tidak dikira sebagai hujjah dalam mazhab Syafi'i. Baik, wa amma zahaba aktsarul Hanafiyah wa qaulul Hanabilah ila anna hadha an-naw' hujjatun qat'iyyatun la tajuzu mukhalafataha. Jadi berbeza dengan pandangan sebahagian lain daripada kebanyakan ulama Hanafi, mengatakan, dan juga Hanabilah mengatakan jenis yang kedua ni juga adalah hujjah qat'iyyah. Termasuk juga dalam hujjah qat'iyyah yang tidak boleh dikhilafkan, tidak boleh dibangkangi. Yang mana ijma' sukuti juga termasuk kira sebagai salah satu dalil syarak. Okey. Wa dhahaba ba'd al-Hanafiyah wa ba'd al-Syafi'iyyah ila annahu hujjah dhanniyah. Ada pun sebahagian daripada Hanafi, Syafi'iyah kata hujjah
zanniyah. Tidak ada sampai ya qat'iyah. Qat'iyah ni maksudnya putus. Putus ni tidak ada lagi perdebatan. Kalau zanni ni maksudnya ada ruang dia ijtihad. Macam tu. Baik, kita tengok sini. Di segi sini pun menjadi salah satu sebab kenapa hukum syarak ni kita kata berbezalah di antara mazhab. Ini salah satu manhaj mereka dalam menerima sama ada ijma' sukuti itu dianggap sebagai satu hujah yang wajib diikuti ataupun tidak. Kalau kita hujah zanniyah ni dia tidak wajib diikuti lah. Kalau kita hujah qat'iyah maka itu wajib diikuti dan siapa yang mengingkarinya berdosa. Okey, betul. Okey. Wadah? Baik, والآن ننتقل إلى أهمية الإجماع في وقت الحاضر. Kenapa pentingnya ijma' pada zaman ini? طيب، الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي ويمكن الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة. Faham ijma' ni sebabkan kita boleh mengetahui hukum-hukum hakam syarak dalam sesuatu perkara. Jadi ulama ni penting lah. Penting memberi panduan kepada kita lah sebagai umat Islam. Kan khususnya yang berlaku dengan hal-hal ehwal halal banyak sekali ya. Ni orang dah mula cakap tentang ubat biosimilar kan, ubat penggunaan biosimilar, ubat cultured meat kan, cultured meat. Mungkin akan belajar nanti tentang cultured meat dan sebagainya, tentang daripada blood plasma, dia boleh tak boleh pakai. Jadi ulama-ulama ni bincang lah, dan kita bila telah diputuskan kita ikut apa yang diputuskan berikut. Wa tatimu hadhihi al-istifadah an tariq. Macam mana berlakunya ijma' pada zaman sekarang ni? Jam'ul fuqaha wa 'ardul masail 'alaihim wa ma'rifatu ara'ihim fiha. Dihimpunkan fuqaha zaman kita ni, kemudian dibentangkan isu-isu ni dan juga mereka pun bagi pandangan. Sebab tu dalam Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, dia tidak sekadar ada ulama dalam bidang agama saja, tapi di sana ada pakar sains, ada pakar kimia. Kan, kalau melibatkan isu perubatan, maka doktor pakar yang akan membentangkan kepada Jawatankuasa MKI itu, supaya keputusan yang diputuskan berpijak di bumi yang nyata dan juga meraihkan maslahat masyarakat Islam semasa. Itu inovasi lah, kita kata perkembangan yang berlaku dalam fatwa yang diputuskan di Malaysia pada hari ini. Baik. وهذا لا يتم إلا عن طريق إيجاد مجمع فقهي يضم جميع الفقهاء في العالم الإسلامي. Macam mana yang berlaku hari ini, kita dah pun ada majma' fi Islami يضم جميع الفقهاء في العالم الإسلامي ويكون لهذا المجمع مكان معين. يعني ada di Rabitah Islami di Jeddah. Tempatnya di Jeddah. Majma' fi Islami ini diketuai oleh Syekh Dr. Ali Qurrah Ad-Dari. Dia punya presiden sekarang ni. Dulu ialah almarhum Dr. Syekh Al-Qaradawi. Dah dengar nama dia? Syekh Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi. Itu mantan presiden Majma' fi Al-Islami. Baik. ويجتمع في أوقات معينة دورية وفق نظام معين. Cara ni berlaku, ulama-ulama ni akan berkumpul lah pada masa tertentu, dipanggil untuk mesyuarat, maka mereka semua pergi ke Majma' fi Islam ini. Wa ta'arada 'alaihi al-masail wal waqai' al-jadid li dirasatiha. Ada perbentangan isu-isu tersebut, jadi masing-masing dengar perbentangan. Wa nazar fi ijad al-ahkam biha. Kemudian bagilah pandangan untuk nak menetapkan satu hukum terhadap isu yang dibentangkan tersebut. Summa tunshir hadhihi al-ahkam fi nashrat dawliyah atau kutub khassah li ittila'i ahli al-'ilmi 'alayha. Kemudian biasanya keputusan Majma' fi Islami ini dia disebarkan, disiarkan dalam website ke ataupun dalam bentuk buku yang bercetak, supaya kita semua dapat faham. Tak semua rakyat pun, ulama-ulama yang berada di negara lain dapat melihat apakah keputusan yang diputuskan oleh Majma' fi Al-Islami. Wa yatlub al-majma' min ahli al-'ilmi alladhina lam yatayassaru lahum al-indimam al-majma' ra'yahum fi hadhihi al-masail. Betul juga biasanya bagi ulama yang tak dapat hadir ke Majma' fi Islami ini, mereka diminta memberikan pandangan mereka secara bertulis dalam email kan dan sebagainya, surat rasmi,
apa pandangan dalam mereka mewakili negara masing-masing terhadap isu yang dibincangkan itu. Wa yumkinul istifadah min syubkah al-kemudian internet. Internet memudahkan li'ardi hadhihi al-ara. ثم ينظر المجمع فيها فيما وصل له من آراء فإذا اتفقت آراء أعضاء المجمع على حكم كان حكما مجمعا عليه. Jadi inilah bentuk proses yang berlaku dalam situasi pada hari ini. Jadi kalau semua ulama daripada Singapura ke, daripada Brunei, Indonesia, daripada UK dan sebagainya, semua bagikan pandangan dan diputuskan sepakat terhadap sesuatu isu itu, haramkah harus sebagainya, maka diterima sebagai satu ijma' pada zaman moden. Kan? Wa kana hadha al-ijma' qariban min al-ijma' al-mansus alaih 'inda al-usuliyyin wa wajib al-amal bimujibihi. Jadi bila telah ada putuskan oleh keputusan pada zaman hari ini juga masih lagi kita wajib ikuti, mematuhilah ijma' yang telah pun putuskan. طيب واضح؟ هذا خلصنا من موضوع الإجماع. طيب إلى هنا هل لديكم سؤال؟ Ada soalan kita dengan ijma' ni? Silakan kalau ada siapa soalan. Okay, faham Okey. Lau ma fi soal fa al-an nantaqil ila. Kita ada sediakan satu contoh apa contoh-contoh ijma' pada dalam konteks halal. Okey. Pengharaman lemak babi berdasarkan pengharaman daging babi. Ini ijma'. Kemudian pengharaman arak. Ijma'. Kan? Jadi apa hukum kalau kita benda yang telah diputuskan di umat Islam sendiri, kan? Kita buat majlis ada arak. Mengikut apa yang rentak yang diputuskan oleh orang bukan Islam. Dan apa hukum kita nak maknanya meraihkan pihak lain, meraihkan budaya lain, agama lain, walaupun diharamkan dalam agama mereka, tapi budaya mereka membenarkan. Kita meraihkan. Kita lebih betul sekarang ni. Meraihkan budaya bangsa lain, tapi pada masa yang sama kita telah melanggar, kan, nas dan ketetapan dalam agama syariah. Itulah hakikat kita pada hari ini. Jadi tentang pengharaman tidak ada ulama yang mengatakan harus. Isu-isu sekarang ni melibatkan arak juga, kita kiaskan kan wine. Ada sekarang ni itu tentang rice wine, kan. Kemudian ada apa lagi, wine vinegar, macam-macam lah. Itu kita mengkaji nanti. Boleh tak dikiaskan adakah wine itu adalah khamar ataupun tidak. Okay? Macam mana kaedah penghasilan. Bahkan cuka-cuka yang dihasilkan pada hari ini, kan, cuka sintetik, kan, itu macam mana kaedah penghasilan. Okey, itu isu-isu yang masih lagi melegar lah dalam konteks ni. Dalam konteks arak ni, walaupun arak diharamkan, tapi isu yang dalam industri halal ialah tentang fermentation. Fermentation process. Adakah mematuhi ketetapan oleh fatwa ataupun tidak. Sini ada produk kombucha, ada yang jenis kita kata teh kombucha, pembuatan kicap yang ada pakai fermentation ni. Itu melibatkan alkohol, tidak alkohol tu. Sebab sekarang ni kena diputuskan lah berapa kadar yang dibenarkan, berapa yang tidak dibenarkan, dan telah pun ada keputusan fatwa di negara kita. Tetapi masalah yang bertentangan ataupun di antara fatwa Indonesia dan fatwa Malaysia, dia bertentangan di segi kadar alkohol yang dibenarkan itu. Itu tentang isu yang khilaf lah di kalangan bidang berautoriti agama bagi setiap negara. Baik. So boleh kita pergi yang kedua, qiyas. Kita cuba habiskan insya-Allah. Kalau tak habis semua pun masadir tabi'iyah kita sambung kemudian lah. Tapi saya nak habiskan juga yang qiyas ni. Baik, wal'an nantaqil ila qiyas. Maksud al-qiyas. Baik. Pukul 9.20 insya-Allah. Baik, ta'rif. Lughatan taqdiru syai'in bi syai'in akhar. Fi bahasa. Taqdiru syai'in bi syai'in akhar. Menganggarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.
Yuqalu qistul arda bil meter. Kita anggarkan, kita mengukur. Ai qadartuha, kita ukur, kita anggarkan. Wastilahan ilhaqu ma lam yarid fihi nassun ala hukmihi bima warada fihi nassun ala hukmihi fil hukmi liishtirakihima fil 'illati dhalikal hukum. Apa makna ilhaq? Ilhaq ni kita menyamakan, menghubungkan sesuatu yang tidak ada nas padanya, sesuatu yang tidak ada nas hukum, nas tentang hukumnya, dengan sesuatu yang ada nas pada hukumnya. Liishtirakihima fi 'illati dhalikal hukum. Persamaan tersebut dibuat kerana perkongsian di antara illah hukum, di antara kedua-dua isu yang berlaku itu. Baik, nanti kita tengok apa contohnya. Jadi contoh khamar dengan al-mukhaddarat. Mukhaddarat ada Quran tak? Tidak disebut dengan Quran. Yang disebutkan tentang khamar. Jadi mukhaddarat dengan khamar ni, kenapa hukum mukhaddarat dadah? Kenapa boleh disamakan dengan khamar? Kerana al-ishtirakihima fi 'illah dhalikal hukum. Illah yang sama iaitu al-muskirat, memabukkan. Jadi bukan sekadar mukhaddarat, semua bahan-bahan yang memabukkan kontemporari, mungkin ketum dan sebagainya haram. Kenapa? Kerana perbezaan ataupun kita persamaan illah yang sama. Hadha huwa al-qiyas. Baik, hujjiyatuhu mazhab jumhur ulama al-muslimin anna al-qiyasa hujjatun syar'iyyatun 'ala al-ahkam al-'amaliyah wa annahu fil martabati ar-rabi'ah bil masadir syar'iyyah. Baik, walakin hunaka la budda lana an na'rif ma huwa arkan al-qiyas. Nak buat qiyas ni dia ada rukun yang perlu diikuti. Awalan al-aslu. Apa makna aslu? Yusamma al-maqis alaih. Asal ni maksudnya juga ialah maqis alaih, yang diqiyaskan ke atasnya. Isu asal ni, perkara asal. Wa yusamma al-maqis alaih wa huwa ma warada an-nassu bi hukmih. Iaitulah dimasukkan asal ni, maqis alaih ialah benda yang ada nas tentang hukumnya itu. Wa huwa al-masdar alladhi yubayyin al-hukm alladhi yuqasu alayhi al-fara' aw huwa al-mawdu' dhatuhu alladhi warada fil hukum. Ini contohnya Arab. Arab itu adalah hasan. Wal fara' cabang, wa huwa al-maqis. Cabang yang diqiyaskan. Yang maqis, yang diqiyaskan itu hukum baru, hukum baru. Wa huwa ma lam yarid nassun bi hukmihi wa yuradu an yakuna lahu hukm al-asli bi tariqi al-qiyas. Yang asal kita letakkan sebagai khamar, fara' tu mukhaddarat. Mukhaddarat dadah itu yang baru, cabangnya kita nak tahu hukumnya boleh tak boleh. Baik, thumma hukm al-asli. Apa hukum khamar? Hukum syar'i. Contohnya hukum asli tadi, hukum syar'i alladhi warada bihi an-nass fi asli wa yuradu ta'diyatuhu lil fara'. Jadi berdasarkan hukum asal ni kita nak semak sama ada boleh dipakai kepada isu yang baru berlaku ataupun tidak. Jadi hukum khamar contohnya haram. Jadi hukum khamar adalah haram. Baik. Ba'din rabi'an al-illah. Al-illah. Baik. Illah ni benda yang paling penting dalam qiyas. Sebab tu kena kaji illah ni. Macam illah pengharaman khamar. Adakah kerana dia bersifat cecair, ma'i', cecair, ataupun bisabab launihi, kerana mungkin khamar ni warna merah ke, warna hitam ke, ataupun dia jamid kan, apa. Jadi bila kaji, kerana nak semak dari segi disebabkan dia pengharaman khamar ni, sebabnya kenapa? Adakah kerana cecair? Kalau cecair, jadi tak tepat juga kan. Kalau nak cecair ni boleh jadi yang benda memabukkan yang baru ni dalam bentuk solid, tapi dia apa? Memabuk. Jadi bila kaji, rupanya illah yang tepat untuk menghubungkan keduanya ialah dari segi al-muskirat. Baik, jadi kita tengok apa maksud illah ni. Illah huwa al-wasfu al-zahir al-mundabit alladhi bunya alaihi al-hukm wa rubita bihi wujudan wa adaman. Sifat zahir yang tetap, yang mana boleh dibina hukum di atasnya.
Macam kita ambil tadi, al-muskirat, al-muskir kerana al-iskar, kerana mabuk. Mabuk ni maknanya dia yang paling tepat dan juga tetap kalau kita nak bina hukum di atasnya. Sebab benda mabuk ni tak kira sama ada dia ni cecair ke, solid ke, warna merah ke, warna apa ke. Tapi asalkan dia mabuk, maka hukumnya sama macam hukum khamar. Macam hidugam kan, hidugam ke, ketum ke, apa lagi depan ni yang baru-baru pula. Kan? Asalkan memabukkan saja, maka dia sama hukumnya dengan arak. Adapun rokok, hal yumkin an naqis al-tadkhin bil khamar atau la? Dia tak samakan rokok dengan ailah, dengan khamar. Jadi pengharaman rokok ni kerana apa? Laisa bisabab al-iskar, walakin bisabab ukhra, sebab akhar. Sebab pengharaman rokok kerana dia ni darar, kerana mudarat. Berpandukan kepada Al-Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Itu sebab pengharaman rokok. Tapi rokok ni dia taklah sampai mabuk. Kan? Tapi haram tu kerana sebab apa ni bahayanya. Okey. Baik, jadi sambung balik. Li'annahu mazannah tahqiq al-maslah al-maqsudah min tashri' al-hukum. Jadi inilah yang sama, maka menyebabkan kita boleh selesaikan banyak masalah. Wa ammal hikmah fahiya ghairu mundhabitah wa la tarbut al-ahkam biha wal hikmah hiya maqsad asy-syari' min tashri'il hukum. Ini di antara beza, apa beza di antara hikmah dengan illah. Kita tengok hikmah. Apa contoh hikmah ni? Hikmah ialah maslah allati qasada asy-syari' tahqiquha bi tashri'il hukum. Hikmah ialah wisdom. Hikmah dan wisdom. Contohnya, kenapa Allah Ta'ala mewajibkan kita solat? Hikmahnya ialah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerana sembahyang ni tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan? Kerana kenapa Allah Ta'ala mewajibkan puasa? Kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hikmah puasa ialah untuk melahirkan orang bertakwa. Itu hikmah. Tapi ghair mundhabitah. Tapi dalam bab qiyas ni dia illah. Kerana illah tu ialah wasfun mundhabit, zahir mundhabit. Itu kena ingat. Daripada wasfun inilah boleh dibina hukum baru di atasnya dengan illah yang sama. Baik, misal hikmah ialah iftar al-musafir fi Ramadan illatuhu safar. Buka puasa bagi seorang musafir pada bulan Ramadan, ilahnya kerana musafir tu. Kerana dia safar. Kan? Sebaik saja dia musafir, maka mengharuskan dia buka puasa. Baik, wa hikmatuhu raf'ul haraj wa daf'al masyaqqah. Hikmah diberikan keharusan untuk berbuka puasa bagi musafir pada bulan Ramadan ialah hikmahnya kenapa boleh buka puasa? Raf'ul haraj. Untuk menghilangkan kepayahan, wa daf'al masyaqqah. Baik, wal musafir yuftir fi safar sawa'un awjadat al masyaqqah am la. Jadi seorang musafir ni dia boleh berbuka puasa walaupun dia ada masyaqqah ataupun tidak berhadapan dengan masyaqqah dalam musafir itu. Kerana illah buka puasa bukan kerana masyaqqah tu. Illah buka puasa kerana musafir. Asal musafir cukup duduk meralah maka boleh buka puasa. Jadi kalau orang bermusafir bertairah, naik apa ni kapal terbang bertairah, laisa lahul masyaqqah. Kerana mungkin sejam dah sampai tempat. Tak ada masyaqqah, tak rasa penat pun. Tapi walakin hal yajuzu an yuftir siyam, boleh. Kerana ilahnya bukan kerana masyaqqah. Ilahnya ialah kerana safar. Itu di antara beza hikmah dengan ilah. Baik, wadah? Baik, wal'an. Jadi ini contoh contoh kita kata qiyas. Okey. Syubuh khamar haram, ilahnya iskar, faru' muqaddarat. Baik. Dan baik.
Okey, kita tengok pada syarat-syarat qiyas. Pada syarat qiyas. Baik, sudah setengah. Baik, ini dah kamu kena pakai otak sikit ya. Berat sikit ni. Ni tajuk yang kita tak biasa belajar. Kita tahu qiyas tu. Tapi syarat-syarat qiyas ni kita kena pakai otak sikit. Okey. Baik. شروط القياس ما هو شروط القياس؟ عملية القياس لا تصح إلا إذا توفرت شروط خاصة منها ما يتعلق بشروط حكم الأصل. ada syarat hukum asal, syarat fara' kan, syurut al-illah. Baik. والآن نأتي إلى syurut hukmul asli. Baik, sebelum tu saya nak baca satu hadis lah. Hadis qiyas pada zaman Nabi SAW. Hujah qiyas ni ialah daripada sunnah. Satu hari ata rajulun ila Nabi SAW faqala, kan, matat ummi, kan. Seorang lelaki ni bertemu dengan Nabi SAW, dia beritahu Nabi, ya Rasulullah, mak aku dah meninggal. Jadi meninggal ni dia benar dalam keadaan bernazar, kan? Nazarat an tahujjah. Mak dia ni meninggal dan dia bernazar. Jadi adakah aku perlu apa hujjah apa ahajju anha? Adakah aku perlu melakukan haji bagi mak aku yang telah pun meninggal tu? Faqala law kana 'alaiha daynun akunta fadiyatan anha. Nabi tanya balik, kalaulah ibu kamu itu ada hutang, adakah kamu akan bayar hutangnya itu? Faqala na'am. Laki ni kata, ya, kalau mak kau ada hutang, sudah tentu akan bayar hutang dia. Faqala faqdi faqdi fadainullah ahaqqu alaik bil qada. Dan maka hutang terhadap Allah Ta'ala lebih utama untuk dibayar. Maknanya hutang haji lah. Jadi Nabi kiaskan di situ lah. Kalau hutang sesama manusia pun kena bayar, apatah lagi kalau dia bernazar untuk haji tapi dia tak sempat mengerjakan haji, dia meninggal. Maka lebih utamalah untuk ditunaikan haji bagi pihak mak dia itu. Ini salah satu contoh terhadap qiyas tadi. Baik, والآن نأتي إلى شروط حكم الأصلي. Yang pertama ialah أن يكون حكما شرعيا عمليا ثابتا بالنص من القرآن أو السنة. Okay. Hukum syarak ini dia ditetapkan dengan nas Al-Quran dan sunnah. واختلف العلماء إذا ما كان الحكم ثابتا بالإجماع والراجح صحته وأما القياس فلا يصح أن يكون أصلا. Baik, kalau hukum tersebut ditetapkan secara nas ataupun sunnah, maka kita boleh kiaskan kepadanya. Tetapi ada khilaf di kalangan ulama kalau hukum yang diputuskan itu berdasarkan kepada ijma'. Contoh tadi ijma' ialah contoh hukum pengharaman melakonkan watak Nabi dan juga watak Nabi para Rasul. Jadi ulama moden kata haram. Jadi persoalan, kalau ada isu-isu baru, boleh tak diasaskan atau dikiaskan kepada hukum ni yang diputuskan oleh ulama oleh ijma' ni, ijma' ulama moden ni? Ada khilaf. Warajih sihatuhu. Pendapat yang kuat mengatakan harus mengasaskan hukum kepada ijma' yang diputuskan, pada asas ijma' tu, walaupun tidak berpandukan kepada Quran dan juga sunnah. Wa ammal qiyasu fala yasihu an yakuna aslan. Tapi kalau hukum tersebut diputuskan secara qiyas, maka hukum yang baru tidak boleh diasaskan kepada hukum berdasarkan keputusan qiyas itu. Jadi yang hukum asal tersebut kalau diputuskan daripada qiyas tidak boleh dijadikan sebagai hukum asal. Faham tak? Contohlah, contoh macam dadah kan. Dadah ni kita kata dadah dikiaskan kepada khamar. Sekarang ni dadah tu sendiri boleh tak jadikan asal, hukum asal untuk dikiaskan pula benda lain kepada dadah tu? Jawab tak boleh lah. Kalau kepada khamar boleh, tapi kepada asal dadah tu tak boleh. Dia benda baru lain kita asal kepada dadah.
Tak boleh sebab dedah tidak disebutkan dalam Quran. Adapun khumar disebutkan dalam Quran. Okey, itu maksud dia. Okey. Baik, thanian an yakuna al-aslu ma'qul al-ma'na. Hukum asal ni dalam benda perkara asal ni benda yang logik, logik secara logik secara fikiran, ma'qul ma'na, benda yang logik. Bi an yakuna al-aslu mabniyan ala illatin yastati'u al-aqlu idrakuha. Hukum asal ataupun kita isu asal ni benda yang mabniyan terbina di atas illah yang akal boleh memahaminya. لأن أساس القياس إدراك علة الحكم وإدراك تحققها في الفرع حتى يمكن تعدية حكم الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في العلة. فإذا تعذر على العقل إدراك العلة تعذر القياس. ولهذا قال العلماء لا قياس في الأحكام التعبدية مثل عدد الركعات والسعي بين الصفا والمروة ومقادير الحدود ونحو ذلك. Ada benda-benda dalam hukum syarak ni yang kita tak mampu nak mengetahui kenapa Allah tetapkan sembahyang Zuhur 4 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa perlu Safa, sa'i di antara Safa dan Marwah, dan juga kadang-kadang zakat dan seumpamanya. Kan? Jadi ini benda-benda ni tidak boleh dikiaskan. Contohnya kita kena nak kiaskan. Kan? Sembahyang Zuhur 4 rakaat, jadi kita sebagai ganti sembahyang Zuhur kita buat sembahyang sunat 4 rakaat pun boleh dikiaskan juga dengan Zuhur, tak boleh. Jadi benda qiyas ni benda yang makul makna sahaja. Faham tak? Ya, contoh macam khumar tadi, kan, contohnya kan, yang sebutkan Al-Quran tentang aklul maitah, kan? Aklul khinzir fi darurah. Ni benda tu bolehlah dipikirkan. Kenapa kalau khumar dan juga khinzir ketika mana darurah, jadi perbuatan-perbuatan haram yang lain pun kalau berkongsi aspek darurah maka boleh dikiaskan kepada darurah makan babi dan juga minum arak tadi. Kan? Sebab untuk mengelakkan raf'ul haraj. Kan? Itu beza dia. Kalau yang benda yang kita tak boleh fikir ni, sembahyang kewajipan, kenapa puasa sebulan bulan Ramadan. Itu ialah benda yang ta'abudi, yang tidak boleh dikiaskan lagi. Okay. Baik. Baik, summa ayakuna lil asli illatun yumkin tahaqquqha fil fara'. Maksudnya di sini ialah dalam isu asal tersebut dia ada illah yang boleh diaplikasikan kepada hukum cabang yang baru tu. Hukum barulah. Fa idza kanat al-'illatu qasiratan 'ala al-asli wa la yumkin tahaqquqha fi ghairihi imtana' al-qiyas. Illah ni kalau dah terhad kepada hukum asal saja, terhad kepada benda yang asal saja dan tidak boleh diaplikasikan kepada isu yang lain, maka ketika tidak berlaku qiyas. Ya. Jadi illah ni dia boleh bawa ke perkara baru yang lain. Ya. Dia faham tak? Okey, itu syarat yang hukum asal. Baik, sekarang ni kita pergi kepada yang kedua, kepada ada lagi bawah syarat asal ni ialah alla yakuna hukmul asli mukhtassun bihi. Alla yakuna hukmul asli mukhtassun bihi. Hukum asal ini bukan hukum yang khususiyah. Bukan hukum yang khususiyah, yang special, kan, dikhususkan untuk waktu tertentu saja. Contohnya, lianna ikhtisasahu bihi yamna' ta'diyatuhu ila al-fara' wa idza imtana'at at-ta'diyah imtana'a al-qiyas. Contohnya yang dikata khususiyah ni ialah ikhtisasul Rasul SAW bi ibahati zawaj bi akthar min 4 zawjat. Okay, Nabi, khususiyah Nabi ialah Nabi boleh diharuskan untuk berkahwin lebih daripada 4 orang wanita. Baik, hari ni kita ada orang kata, mungkin ada setengah orang kata kalau Nabi boleh kahwin 4, kita pun boleh kahwin 4, boleh lebih pada 4 sebab Nabi kahwin lebih pada 4.
Boleh tak kita kiaskan dengan khususiat Nabi ni? Jawapannya tak boleh. Sebab keharusan ibahati zawaj akthar min arba'i zawjat ni khususiat Nabi. Jadi tidak boleh dikiaskan dengan perkara yang sedemikian. Itu maksudnya. Kan? Wa tahrimu nikahi zawjatihi ba'da. Dan juga Nabi ni, para isteri Nabi ummahatul mukminin tidak boleh berkahwin selepas mana haram dikahwini mereka itu selepas mana kewafatan Nabi. Jadi kita pun ada orang yang meninggal, contoh dia meninggal, dia kata orang lain tak boleh tak boleh berkahwin, haram berkahwin dengan janda aku lepas kewafatan aku, kerana kiaskan kepada Nabi SAW. Boleh tak? Tak boleh. Kerana ini isu dah khususiat Rasul, mukhtassun bihi bin Nabi, fala yukhasu alaihi ghairu. Wadah? Baik. Syurut al-fara'. Panjang sikit lah. Memang kamu kena ni sikit. Tapi saya kena baca juga. Kalau tidak, kita tak tahu tentang qiyas ni. Baik, syurut kita pergi cepat sikit. InsyaAllah 10 kita habis. Kan syurutul fara' ayyakun al-fara' ghair mansus ala hukmih. Hukum cabang ini, isu cabang itu ghair mansus ala hukmih. Tidak ada hukum lagi. Yang kita kena cari. Hukumnya apa? Bima'na an la yakun al-fara' hukman syar'iyyan. Lianna al-qiyasa yarja' ilaihi idza lam yujad fi mas'alatin nassin. Jadi bila tak ada hukumnya, kita kena cari hukum, apa hukumnya. Kan tu yang kena kiaskan tu. Boleh tak boleh kias. Fa idza wajada an-nasu fala ma'na lil qiyas. Kalau ada hukum itu ada nas dah, tak perlulah kias. Rujuklah kepada nas tu. Wa sawa'un hadzal hukm thabitun bin nass syar'i akhar am bil ijma'. Jadi maknanya maksudnya ialah perkara baru itu tak ada lagi nas, tak ada lagi ijma' diputuskan tentang isu tersebut. Maka ketika itu bolehlah kita cari apa nak kiaskan atau tidak. Baik. Thaniyan an takuna al-illatul asli mawjudun fil far'i. Yang keduanya ialah untuk fara' ni, illah hukum asal tu ada pada fara' tu. Bimakna wujud illah mumathalah fil fara'. Ada illah yang persamaan illah di antara keduanya itu. Lianna al-far'a idza lam yakun mustawiyan lil-asli fil illah imtana'at taswiyatuhu fil hukum. Jadi kerana kalau dalam isu baru, isu cabang yang baru itu tak ada illah yang sama, maka tak bolehlah nak kiaskan. Lianna hadhihi taswiyah taqumu 'ala al-mumathalah bain al-asli wal fara' bil illah. Jadi kesimpulannya mestilah baik. Kalaulah kita kiaskan juga dua illah yang tak sama, maka jadilah dia qiyas ma'al fariq. Kan? Contohnya, kiaskan korek hidung dengan makan nasi. Boleh tak dikiaskan? Korek hidung dengan makan nasi. Ketika Ramadan. Membatalkan puasa ataupun tidak. Makan nasi ni mengenyangkan, betul? Kalau korek hidung kenyang tak? Tak kenyang. Itu kita qiyas ma'al fariq. Kan? Tapi kalau kiaskan drip air melalui buang hidung dengan makan nasi, boleh dikiaskan tak? Berbatalkan puasa tak? Batal puasa. Sebab kayaknya mengenyangkan. Kan? Itu maksud kalau tak boleh sama khilaf ya qiyas ma'al fariq. Baik, wa akhiran syurut al-illah. Syurut illah. Syarat illah apa? An takuna al-illatu wasfan zahiran mundhabitan. Illah tersebut mestilah wasfan zahiran, zahir dan tetap, mundhabit tetap. Dan illah ni ialah asasul qiyas wa ruknuhul azim. Benda yang paling besar dalam qiyas ialah illahnya tu. Tengok illah tu. Sama tak sama? Baik, misaluhu illatul iftar al-musafir hiya safar lil masafah 81 km fama fawqa. 2 marhalah ataupun 89 km ke atas. Ini fatwa yang telah diputuskan sekarang ni 81 km ke atas boleh cukup 2 marhalah. Fa hadhihi al-illah zahirah mundhabitah. Baik, an takuna al-illah wasfan muta'addiyan ay mawjudatan fil asli wa fil fara'. Yang keduanya yang illah tu dua-dua ada pada yang fara' dan asal. Pada khamat dan mukhadarat tadi contoh. Illah yang sama, iskar. Dua-dua ada. Baik, thalithan an takuna wasfan munasiban lil hukum. Yang ketiga ialah illah tersebut ialah satu sifat yang munasabah untuk kita kiaskan di antara keduanya.
أي إن المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه بهذا الوصف، حيث يغلب على الظن المجتهد أن الحكم يحصل عند ثبوتها لا لشيء آخر. Jadi maknanya kalau diputuskan itu mustahid dapat tahulah bahawa ilah di sebalik daripada penetapan sesuatu hukum ini kan, contohnya macam kita ambil mudahlah tadi khamar tadi, kerana dia memabukkan. Maka memabukkan ini tak kira lah, selain pada arak pun bahan-bahan lain yang memabukkan maka boleh dikiaskan dengan arak. Contoh lain, al-qatlul amdu al-udwan wasbun munasibun wa mulaibun di rabtil qisas bihi. Bunuh secara sengaja dan atas dasar ada niat untuk berbunuhan, untuk bergaduh kan, bunuh sengaja atas dasar permusuhan. Jadi wasbun munasibun, satu sifat yang munasabah untuk mengaitkan qisas dengannya. Macam mana cara dia bunuh? Dia bawa pisau tak bawa pisau? Ada tak dendam di antara keduanya? Jadi kalau bentuknya, gambarannya sama, maksudnya ada unsur-unsur dia berbunuh segala sengaja dan juga atas dasar permusuhan, maka kenalah hukuman qisas kan? Kalau tidak, tak adalah. Baik. Wal iskar wasfun munasibun wa mulaimun li tahrimi khamar hifdhan lil uqul 'anil fasad. Itu juga tentang iskar tadi. Baik. Yang terakhir ialah apa dah? Berapa minit lagi? Sabar insya-Allah. Cepat. Rabi'an an takuna al-'illatu wasfan muta'addiyan ay la yakunu wasfun maqsuran 'ala al-asli. Illah ni dia juga ta'addiyan ni, maksudnya dia boleh dikembangkan, boleh maknanya di-apply pada kan, pada isu baru kan? La yakunu wasfan maqsuran 'ala al-asli. Dia bukan terhad pada yang satu, yang pada apa ni,